Nama Hira itu datangnya daripada titisan idea saya sendiri, kerana itu adalah sekolah yang pertama Rasulullah SAW apabila Jibril memerintahkan beliau untuk Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Mustafa bin Abdul Qadir, umur 73 tahun, menetap di Kelana Jaya. Asal usul Hira ni ditubuhkan kerana waktunya 1984 untuk mewujudkan satu sekolah rendah Islam untuk menampung anak-anak yang telah pun belajar di tadika Islam. Jadi sebelum itu tidak ada perancangan nak buat sekolah Islam sebab mungkin kerana pelajar tadika Islam ni terlalu sikit dan baru permulaan. Jadi itulah daripada situ kita tubuhkan sekolah rendah Islam di Seksyen 3 Shah Alam. Di rumah yang kami duduk itu pelajarnya adalah pelajar tadika yang sebelum tu belajar dalam tadika Islam Hira. Daripada tadika Ihsan melahirkan pelajar-pelajar untuk sekolah rendah Islam Hira. Dan sekolah rendah Islam Hira ni juga menerima pelajar-pelajar daripada tempat-tempat lain juga yang tidak berasal usul daripada Shah Alam, mungkin daripada Serdang dan kita Shah Alam. Dan kita gunakan satu lagi bangunan rumah banglo yang opposite pada tadika yang digunakan untuk tadika Ihsan. Jadi itulah kita mengharapkan untuk menjana bangkitan pelajaran Islam atau sekolah Islam. Asal vision kita ialah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berwibawa Islam dan boleh menguasai agama dan juga menguasai bahasa Arab. Jadi dan kita harapkan itu akan dapat diteruskan kepada sekolah menengah Islam Iraq dan seterusnya lah. Kita tidak ada satu sistem rekrutmen pengajar-pengajar, tetapi daripada mereka-mereka yang participate ataupun yang menyertai sekolah ini, mereka juga menjadi guru-guru yang mengajar, committed kepada sekolah rendah Islam Iraq. Seperti satu daripadanya ialah guru bahasa Arab, iaitu Ustaz Muhammad Noor, yang walaupun dia sebenarnya mengajar di sekolah lain, tapi dia buat part time untuk Hira. Pak Haris yang juga mengajar bahasa Arab dan pelajaran ad-din, pelajaran Islam. Masa itu kelas dia, darjah dia satu je lah, peringkat dia. InsyaAllah masa itu kita telah melantik Cikgu Yusof bin apa tak ingat lah, sebagai guru besar sebab dia adalah memang calon graduate daripada UK untuk menjadi cikgu. Jadi sementara dia belum dapat jadi jawatan tetap dia, kita employ dia sebagai guru besar di Hira Shah Alam. Dan guru-guru yang lain masuklah guru-guru yang berkebolehan daripada tadika, jadi juga guru sekolah rendah, Cikgu Mai, Cikgu Mahnum, Mu'alimah Zamilah Saleh, arwah isteri saya iaitu Umi Mu'alimah Zaitun yang sebelum dia pindah ke Ipoh, menetap di Ipoh. Kemudian kaki tangan amnya yang saya boleh ingat seorang je, iaitu arwah saudara Syafi'i, yang pada ketika itu kita assign dia untuk bawa van mengangkut pelajar-pelajar daripada stesen-stesen tertentu, mengangkut pergi balik lah sebelum beliau meninggal. Dan isteri Pak Haris bermula daripada tadika lagi jadi penyedia makanan untuk pelajar-pelajar kita sampailah ke sekolah rendah, dan sampai sekarang pun dia berfungsi sebagai penyedia makanan. Jadi harapan kita, vision kita untuk melahirkan generasi pelajar baru yang diberikan pendidikan sepenuhnya, pendidikan Islam dan akademik serta bahasa Inggeris dan bahasa Arab telah pun berjaya, walaupun di Shah Alam Seksyen 3 itu hanya bertapak selama 2 tahun gitulah, belum berpindah ke Batu Belah, iaitu tapak sekarang. Batu Belah itu telah disediakan oleh arwah Tuan Haji Abdul Aziz
arwahnya, iaitu di celah-celah kebun manggis Haji Hamid dan keluarganya. Sehingga sekarang, sehingga kebun manggis itu tidak ada lagi di dalam peta atau kamus sekolah rendah, dan kawasan itu terus berkembang sehingga daripada sekolah yang 6 bilik itu untuk darjah 1 dan darjah 6, sehinggalah sewaktu berkembang penuhnya sekolah tersebut, setiap kelas itu telah berkembang dan kita telah bannerkan bilik-bilik darjah yang sesuai untuk darjah 1 dan darjah 6. Kenangan manisnya ialah kita telah berjaya memujuk Tuan Tanah, iaitu Haji Hamid, untuk beliau mempengaruhi adik-beradik dia supaya pajakan tanah tersebut tidak terhad kepada untuk sementara waktu, tetapi untuk jangka panjang. Mereka bersetuju dan kita bersetuju untuk menambah bayaran untuk tanah tersebut, dan bangunan yang ada yang elok kita perbaiki menjadi bilik darjah yang sesuai, dan juga kawasan sekelilingnya yang diperlukan untuk parking bas sekolah, kereta maklimah dan kereta parent yang mana yang ada hantar anak dan juga mengambil anak. Jadi itulah segi ringkas. Nama Hira itu datangnya daripada titusan idea saya sendiri, kerana itu adalah sekolah yang pertama Rasulullah SAW apabila Jibril memerintahkan beliau untuk Iqra. Jadi seolah-olah sekolah yang pertama lah bagi Rasulullah SAW. Jadi atas dasar itu kita gunakan sebagai prinsip untuk menamakan sekolah Islam Hira ni sebagai Hira, Sekolah Rendah Islam Hira. Kita isi keuangan sekadar yang kita mampu, keluar modal daripada poket sendiri, dan setengahnya ada kita buat jualan kecil-kecilan. Akhirnya cukuplah untuk kita melanjutkan sekolah ini sehingga ke Batu Belah tu, iaitu tahun ketiga. Dari segi bantuan, selain daripada Haji Hamid, dia maknanya dia memberikan space. Dari bantuan orang lain tu kita tak ingat siapa yang bagi bantuan yang besar. Kebanyakan parent dia buat sumbangan untuk memenuhi keperluan sekolah. Walaupun baik begitu, kita tidak terhutang. Sebab gaji pun adalah serba simple saja. Jadi alhamdulillah Allah memberi berkat. Sekolah ini berkembang dan sehingga ke hari ini, kerana sambungan kita ialah Mak Tafiz, dan ramai daripada mereka ni telah berjaya untuk melanjutkan pelajaran sama ada berasaskan SPM tu digabungkan dengan TAM kan. Masa itu belum lagi popular Tafiz ni. Sekarang ni oleh kerana pengaruh itu, kerajaan sendiri pun telah mengajukan sekolah menengah Hafiz, sekolah menengah berlandaskan tahfiz, dan akhirnya di sekolah tahfiz sendiri dikelolakan oleh Jawatan Agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.